Okay, nak register. Yep. Nak register. Yang ni register tu Register input output. dia dekat dalam IO map. Map. Lepas tu pergi dekat CPU expansion rack ni. CPU expression right. Lepas tu dia bawah ni, dekat bawah ni. Bus master. Okay. Yang ni power supply, yang ni Unit 2. ini power supply unit 2 ni input, ID. ni output. Okay. Input Input digital. buka ini, 16 buka bit. ni lagi. Kat sini. So ni yang bukan tulis ni. Ni yang saya tulis lah. Base pada nombor sini lah. 02 02 bit 02. start button. Yang ni memang 001 ni. Dia dah wiring kat kita. Dekat dia ada nombor dia ada 2 kan. Dia ada 2 tu nombor close nombor open. So sini 6 7 8 9 10 11. 11 patutnya apa ni? 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana lagi 3? Ni input. Ni input ni. Oh apa? Ni input ni 1. Ni 3. Ni 3. 4 5 3 4 5 6 7 8. Oh 8 lah. Yalah ni output. Okey output tak? Output dia dekat kad yang ni, kad yang sini. Okey. Yang SOD ni kan. Oh 3 tu. Okey, 3 output. Okey, beres. Okey guys, jika fail kita check lah communication setup. Tengok ni, kita try test lah network browser ni. Kita klik sini dan kita tengok ni. Tengok ni, tengok bawah ni. 1 ni. So make sure sini pun kita letak 1 dan kita test okey. Macam tu je guys.